Assalamualaikum. Hari ni kita mewak daging singa buh budu dah. Ni budu yang kita bakar ni dah. Lepas tu kita mai tengok cara-cara dia lagu mana dah. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu kita masuk kuah. Serah. Bawang merah. Lepas tu bawang putih sikit dah. Tapi tak payah tak payah buh tak apa dah. Lepas tu kita tunggu air gelegak dulu dah. Kalau rasa mali tak silap panggil air didik dah. Kalau tak kena, kok merah jat dah. Agak tak air gelegak dah kan kita buh asal lugu dah. Ataupun asal keping lah rasa mali dah. Kalau kita panggil tak kena, kok merah jat kita pun tak tahu juga dah. Lepas tu buh daging mentah masuk. Kucar-kucar dia sikit tok siwi daging tu lekat dah. Lepas tu kita tunggu daging tu masak dulu dah. Dah pahu sikit dah. Apabila kita duk kebuh daging dah, kalau ada buih beg ni naik dak. Moleknya kita tanggup tubik dah. Kalau kita tak tanggup takut pia kita makan tu dia nak bahu daging tak sedap pula dah. Molek dia tanggup tubik. Tanggup tubik semua kau molek dah. Lepas tu tunggu daging masak dulu dah. Lepas tu jangan lupa kelai sikit dia dah. Ni tagan ni masak dah daging kita dah. Lepas tu kita tengok kakah ya gopo tik dah. Kakah ya ke becing sikit. Garam tengah sudu dah. Lepas tu budu dah kita nak buh dah. Budu ni agak-agak dah. Jangan buh banyak sangat dah, tak sedap pula aku. Ni budu saya buri kita bakar dah. Kucar-kucar rata molek tu dah. Agak terata dah ke tu sekejap tengok rasa lah mana dah. Kalau rasa sedap dah ke kita buh lada burung masuk dah. Lada burung ni katak sikit padah dah. Jangan katak becuk, kau katak kepala je dah. Lepas tu kita tanggup buh makuk dah. Lepas tu jangan lupa tekan like, tekan share bagi kot sangai-sangai dah. Kalau pia kena video kita rawat beg ni rak, boleh lah tekan tiktam dah. Lepas tu pia nak kita rawat sehingga daging budu beg ni, boleh kita rawat dah. Tak payah boleh kombing.